tidak mengambil ilmu dengan diambilnya daripada the chest of the man. Diambil ilmu tu hilang daripada dada begitu sahaja. Tetapi ilmu diangkat hilang dengan cara meninggalnya para ulama. Sedikit demi sedikit ulama hilang. Itulah ilmu hilang. Nabi SAW, jikalau tak tersisakan mana-mana lagi alim, mana-mana lagi scholars, mana-mana lagi ulama sirna, sedikit demi sedikit hilang, sampailah bila mana alim dah tak ada, manusia mula mengambil para jahil, mengambil para jahil di dalam memberi pencerahan agama. Mereka yang kemudian memberi penerangan tentang agama dan sebagainya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan. Kita tak dapat nak kontrol, kerana yang hanya mampu dan dapat untuk kontrol adalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan bahawasanya iman kita sedang naik atau iman kita sedang